Maksudnya dia dah merebak ke saya punya hati. Jadi sebelum join, saya dapat tahu produk Shirutto lah, Shirutto dengan Spirulina saya amalkan. So sebelum join ni saya punya kanser tu saiz dekat usus 3 cm dan di hati 6.2 cm. Jadi lepas saya buat treatment kemo dan dalam masa sama saya amalkan makan Shirutto dan Spirulina setiap pagi dan malam. So lepas 4 kali kemo, dah setengah jalan lah kemo kan, saya buat lagi sekali check cancer marker, check balik kanser. So yang dekat dalam usus tu dah kecut jadi 1.5 cm, jadi dah setengah. Dan di dalam hati tu daripada 6.2 cm dah jadi 4.5 cm. So alhamdulillah lah, memang nampak lah progress dia kan, nampak. So daripada lagi satu, bila makan Shirutto dengan Spirulina ni jadi lebih bertenaga. Kalau sebelum tu saya pernah sekali kemo kedua tu dah habis stok suplemen kan, lepas kemo memang tak ada bertenaga, badan memang lemah lah. Lepas tu bila dah start makan balik, badan rasa bertenaga balik. Sebab kemo ni ubat dia sangat kuat, so badan memang tak tahan lah kan. So bila makan suplemen ni dia badan jauh lebih bertenaga lah, boleh nampak perbezaan dia. Alhamdulillah. Alora pakai? Ya? Alora pakai. Sekarang ni pakai socks lah. Alora socks. Nak tanya, macam mana pengambilan Spirulina dengan Shirutto? You ambil berapa? Pagi saya makan 5, Shirutto 2, dan malam pun sama juga. Spirulina 5 biji. Lepas tu kadang-kadang tengah hari petang pun ada makan juga. Tapi yang sempat makan memang pagi dan malam lah. Masa kemo after kemo pun sama juga? Sama juga. Tak ada tambahan? Tak ada tambahan. Lepas kemo keempat tu kaki dah start macam kurang kuat. Bila diri tu kan dalam masa tak sampai 10 minit macam tu dah rasa lutut macam tak kuat lah. So bila start pakai socks tu memang rasa perbezaan, memang lagi kuat. Berjalan pun rasa kurang letih, memang lebih bertenaga lah. Kaki pun lebih kuat lah rasa. Alhamdulillah. Tahniah, semoga cepat sembuh.